Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku nak kembali bermain game Granny, tapi bukan di normal mode. Pada video kali ni aku akan main di hard mode. Untuk pengetahuan korang, di game Granny ni sebenarnya dia ada 3 tingkat kesusahan dia, iaitu normal, hard dan extreme. Pada video kali ni aku akan main di hard mode guys. Mungkin insyaAllah di next video nanti aku akan main di extreme mode. Jadi tanpa buang masa, let's go kita play game sekarang. Okay, jadi sekarang ni korang boleh tengok ada nenek Granny guys dekat menu utama dia, dengan tatapan dia yang sangat mengerikan sambil membawa kayu yang berlumuran darah. Kita play game kat sini di normal mode. Jadi sekarang aku akan pilih di hard mode. Hard mode ni tak silap aku, nenek Granny tu akan bergerak laju guys. Dia akan kejar kita laju, lari lah. Kalau di normal mode dia berjalan, tapi kalau di hard mode ni dia akan berlari. Mungkin di extreme mode dia akan terbang kot. Tak tahulah guys. Okay. Hari yang pertama. Okay, ready guys. Kita terbangun di dalam bilik yang sangat menyeramkan. Wih, takutnya. Kita buka pintu dulu. First kita akan ke sini lah. Sebab biasanya nenek Granny akan datang. Kau, betul kan? Kita ambil obeng guys. Ada obeng ada sini guys. Allahu Akbar. Guys, aku baru je main. Dia akan tangkap dengan nenek Granny guys. Aduh, hai. Nenek Granny ni memang di hard mode ni memang sangat-sangat susah guys. Dia tak macam di normal mode. Jadi kita akan lebih berwaspada guys di hard mode ni. Kita turun bawah dululah. Ada siapa? Oi. Mana nenek Granny? Dia kejar aku. Jangan makan aku. Nenek, apa yang nenek telah buat? Ada melon kat sana guys. Ada melon. Okay, kita lari naik atas. Alamak, berapa lama aku nak lari macam ni? Lari. Ada nenek. Guys, sangat menegangkan. Kita ambil melon ni dulu. Lari guys. Lepas ni kita akan keluar rumah. Kita nak belah melon ni. Nak tengok ada apa dekat dalam dia. Ni, kita nak keluar tu kita kena lalu tingkap yang ada ni. Cap tangan ni. Mantap. Lari. Kita kena dulu. Aku dengar bunyi. Dia buka pintu guys. Dengar dia tarik pintu. Itu tanda dia tengah nak buka pintu. Dekat situ ada bahagian daripada shotgun guys. Saya tak apa. Kita masuk dalam rumah dulu. Saya dapat, mantap guys. Kita dapat barang yang untuk naik ke atas. Okay, kita tahu situ kita menghasilkan bunyi untuk panggil nenek Granny ke situ. Sekarang ni aku nak tengok kat melon tu ada apa guys. Ada apa-apa item. Belum. Ada master key. Guys. Ada master key. Kita akan letak dekat tank kat bawah tanah ni dulu. Okay, mantap. Aku dengar bunyi dia. Aku dengar. Okay, kita dah menghasilkan bunyi guys. Kita tahu kunci dekat situ dulu. Kita akan cari bahagian daripada shotgun supaya kita senang nak lawan, nak main game ni. Kita dapat remote satu, mantap. Kita dapat satu remote guys. Ada apa? Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa guys. Ada untuk perigi, mantap. Item yang sangat berguna kita telah temui guys. Play hide and seek.
Alamak, kat sini ada teddy bear Granny je. Teddy bear Slenderina. Tak ada lain. Dia dekat mana? Sepertinya dia dekat atas. Jadi kita turun ke bawah dulu. Kita turun ke bawah. Kita akan pergi ke perigi terlebih dahulu. Betul ke dia dekat atas? Apa benar? Okey, kita tunggu dia datang. Kita tunggu dia datang guys. Menunggu kedatangannya. Sabar. Lambat laut pasti dia akan datang. Sebab tadi aku dah tahu barang ni. Dah menghasilkan bunyi yang sangat keras. Tapi mana? Kok dia tak datang-datang? Nenek, di manakah nenek? Ayo sini nenek. Okey, dia dah datang. Dia dah datang guys. Mantap. Sekarang kita akan naik ke atas. Berhati-hati, jangan terpijak perangkap. Alamak, kita dah menghasilkan bunyi lah pula. Allahu Akbar. Sekejap, kita pasang dulu. Sabar, relax. Cepatlah, jangan lama-lama. Nanti nenek Granny datang. Kita dapat apa kat situ? Barang untuk kereta guys. Mantap lah. Jadilah, walaupun sebenarnya bagi aku item ni tak berapa nak berguna sangat pun. Kita tahu kat sini dulu ke? Kita tahu kat sini dulu. Okey, mantap. Jap. Kita tengok. Apakah ada nenek di sini? Tak ada guys. Okey, mantap. Kita ambil bahagian daripada shotgun dulu. Sebelum tu kita hasilkan bunyi yang sangat keras. Mantap. Itu adalah salah satu strategi kita untuk bermain game Granny ni. Strategi yang sangat kita perlu ada untuk memenangkan game Granny chapter 1. Mantap guys. Kita dapat bahagian daripada shotgun. Kita akan turun ke bawah. Bahagian tempat ada kereta. Sini ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa lah guys. Tak ada apa-apa. Okey, mantap. Tak ada apa-apa lah pula kat situ. Tak ada apa-apa. Kita cek dalam bilik ni, ada apa-apa ke? Apa benda ni? Aku tak tahulah ni untuk apa. Kegunaan dia untuk apa. Dekat tingkat atas aku masih belum naik guys. Jadi sekarang ni kita akan cuba naik atas lah. Nak tengok ada apa je kat atas. Nenek dah datang. Nenek dah datang. Nenek, jangan tangkap saya nenek. Jangan makan saya nenek. Tolonglah nenek. Janganlah memakan saya. Saya bukanlah makanan yang lazat. Lari. Tak ada apa-apa guys kat sini. Tak ada apa-apa. Jadi kita tengok kat sini pula. Tak ada apa-apa juga. Aduh, tak gunalah ni game. Nenek mana guys? Oh, nenek kat depan. Nenek dah kejar kita balik. Janganlah nenek. Aduh, barang tu menghambat kelajuan larian aku. Aduh, ini sangat tidak berguna teman-teman. Mana nenek? Nenek ada dekat situ guys. Kita lari ke sini. Sekarang ni aku nak ambil buku sebenarnya. Tu buku kau nampak tu. Dia dekat dalam rak. Lari. Kita cuba menjauhkan diri daripada nenek. Nenek tercinta, nenek yang sangat ku sayangi. Tapi malangnya dia ingin menangkap dan menyiksa ku guys. Nenek aku sangat jahat lah guys. Allah, dekatnya dia. Allahu Akbar. Dia sangat-sangat dekat guys. Jadi aku terpaksa lari dulu.
Lari dulu. Wan. Astaghfirullahalazim. Nenek, janganlah macam tu nenek. Jangan kejar saya lah nenek. Tak apa guys. Nenek, kau mau kemana nenek? Oh, kita tak boleh lari. Kita kena tunggu dia lama sikit kat sini dulu baru kita boleh lari. Kau, jangan kau lari lah nenek. Sabar. Kita kena cepat menyelesaikan game ni. Sebab dah kita tak nak main sampai 1 jam, supaya video ni tak panjang lah. Okay, mantap guys. Mantap. Kita masuk sini dulu. Tak ada apa-apa item ke? Nampaknya tak ada guys. Nampaknya tak ada. Kita ambil remote control. Jatuhkan barang dulu. Kita nak tengok nenek tu ke mana. Nenek tu datang ataupun tidak guys. Okay, dia datang. Mantap sekali. Okay, kita akan masuk ke dalam bilik terlebih dahulu. Alah, tak ada apa-apa lah kat sini. Alah, ada fuse je. Barangan yang tak berguna bagi aku ni. Sebab aku nak keluar lalu pintu depan guys. Aku bukan nak lalu naik kereta. Sebab naik kereta ni biasanya dia agak susah sikit. Okay, mantap. Ni dia perlukan padlock key. Aku sebenarnya cari bahagian daripada shotgun, tapi tak dapat lah guys. Masih belum jumpa barang-barang daripada shotgun. Okay, dia datang. Mantap sekali. Nenek mengejar kita guys. Aduhai. Mesti dia dah dekat. Dia dah sangat dekat guys. Okay, sekarang ni kita akan menghasilkan bunyi dekat bahagian kandang anjing ni. Sebab ni barang ni untuk dekat tingkat 3 guys. Tingkat paling atas. Kita tengok dia datang ke tak. Nampaknya jadi macam datang. Dia datang. Aku dah dengar bunyi dia buka pintu. Alamak, ada loceng lah pula. Tak apa. Relax guys. Santai. Ini Faiz lah. Ini Fuzio, takkan tak menang punya. Mesti boleh menang. Okay, dia dah datang. Sekarang kita turun bawah dulu. Kita turun ke bawah dulu. Kita akan cari apa-apa item barang dekat bawah ni. Tak ada apa-apa ke kat sini? Nampaknya tak ada apa-apa. Ada bateri ni, tak apa bateri ni. Kat sini tak ada apa-apa. Dekat sini pun tak ada apa-apa guys. Bateri ni kegunaan dia untuk apa? Yelah, bateri tu untuk apa guys? Guna dia. Jap. Kita tunggu Granny ni kat sini dulu. Jap. Sabar. Okey. Sekarang ni aku nak jatuhkan tin yang ada dekat soyok dekat kandang anjing ni. Nampak tu ada tin. Okey. Mantap. Sabar. Sekarang ni kita akan lalu jalan yang jauh lah. Lalu jalan jauh ke jalan dekat? Jalan dekat je lah. Okay, mantap.
Alamak, ada bunyi lah pula. Okay, sekarang aku tengok lalu sini. Nenek mana guys? Mana nenek? Nenek dekat mana? Weh, nenek dah dekat. Nenek dah dekat guys. Nenek dah sangat dekat dengan aku. Lari. Nampaknya barang untuk shotgun tu aku masih belum jumpa guys. Alamak, manalah perginya barang-barang untuk shotgun tu. Kita masih belum menjumpainya. Mana guys? Aku masih tidak menjumpa. Tidak jumpa. Mana. Hanya sedikit item yang aku temui. Hanya sedikit item yang aku dapat. Jap. Kita cuba ingat balik. Bahagian mana je yang aku belum masuk? Bahagian mana je guys? Mana? Yep. Sekejap. Kita cuba fikir dulu. Bahagian mana je aku belum masuk? Sebab aku tak ingat sangat ni. Aku dah lama tak main game Granny ni. Kali terakhir aku main tu dalam 3-4 bulan lepas. Mana? Yep. Bahagian mana yang aku belum masuk? Sekejap. Aku ingat dulu. Cuba ingat. Rasanya macam semua tempat aku dah masuk. Tapi ada satu bahagian tempat sarang laba-laba tu, tempat spider. Tempat bawah tanah yang ada spider guys. Sekejap. Aku rasa nenek tak ada kat sini. Betul. Tak ada. Tak ada nenek guys. Tak ada nenek. Tok, ni kita dah dapat satu bateri. Bateri satu lagi tu kegunaan dia untuk apa? Aku tak tahu guys. Bateri satu lagi tu kegunaan dia untuk apa? Sebentar. Kita nak ambil apa namanya? Barang yang dekat bilik tu. Kunci untuk masuk ke ruang bawah tanah yang ada laba-laba tu. Nenek laba-laba. Nenek bermuka laba-laba. Sekejap. Kita tunggu lama sikit supaya nanti dia tak pergi balik. Dia kejar kita balik. Hep nenek. Hep. Sini mari. Jangan pergi tempat lain. Duduk sini diam-diam. Nenek jangan pergi tempat lain. Duduk sini diam-diam. Sebab saya nak pergi tempat lain. Nenek. Nenek nak ke mana nenek? Duduk sini diam. Saya dah kata saya nak pergi tempat lain. Nenek tunggu sini je. Okey, mantap. Nampaknya dia dah tunggu kat situ lama. Let's go, kita ambil kunci guys. Kunci dekat bilik atas ni. Mana ya? Okey, ini dia. Nenek dekat bawah guys. Nenek dekat bawah. Alamak, dia naik atas dah pula. Dia naik atas. Dia semakin mendekat. Lari. Aku tak nak ditangkap dengan nenek jahat. Oh tidak. Aku kena tangkap buat kali yang kedua guys. Salah. Dah hari yang ketiga. Tapi tak apalah, ini pun percubaan kita bermain game Granny di hard mode. Jadi kalau kita kalah kali ni pun tak apa. Di next video nanti aku akan main lagi untuk memenangkan di hard mode ni. Kita akan cuba ambil kunci tadi balik. Betulkah? Di mana nenek girl ni? Dia dekat depan. Sabar, relax guys. Sabar. Kita kena sabar. Kita kena pergi jauh sikit daripada nenek tu supaya kita boleh buka pintu tu.
Ini dia pintunya. Nenek dah dekat. Nenek dah dekat. Sabar guys, sabar guys. Bang shotgun tu aku belum jumpa lagi. Tapi dah kita kena turun bawah pula. Bagaimana je yang aku belum masuk? Sambil kita pusing-pusing ni, kita cuba ingatkan lah. Kita cuba ingat-ingat balik. Nenek dah tak kejar guys. Nenek dah tak kejar. Okey, sekarang dah masuk ke ruang bawah tanah yang aku kata tadi tu. Yang ada nenek berkepala laba-laba. Turun sini. Bagi aku tempat bawah ni lagi jauh lagi menyeramkan guys. Sebab muka nenek laba-laba tu lagi sangat-sangat menyeramkan bagi aku. Okey. Okey, selamat. Oh, kita dapat toko besi. Mantap. Toko besi. Kita dapat toko besi guys. Item yang sangat berguna. Alamak, kosong dah pula. Tak ada apa kat situ. Kita tahu item sangat berguna dulu dekat atas. Okey, mantap. Mantap. Ini lah bro. Cukup. Kita kena jaga jarak. Jangan terlalu dekat sangat dengan hujung pintu. Nanti kita kena makan dengan nenek laba-laba. Okey. Dia patah balik guys. Kenapa dia tak jalan terus tadi? Okey, kita tunggu dia pergi jauh dulu. Inilah dia masanya untuk kita selamatkan diri kita. Weh, dia kejar aku guys. Dia kejar aku. Relax. Kita naik lift. Tutup lift. Naik ke atas. Bye-bye. Bye-bye nenek laba-laba. Saya naik atas dulu. Mantap. Kita dapat satu wagom. Kalau kita tekan kotak peti satu lagi tu, ada bom guys kat dalam tu. Dan bom tu akan meletup bila kita buka peti tu. Okey. Berdebar. Jantung aku semakin berdebar nak berhadapan dengan nenek laba-laba yang sangat kejam. Mana nenek laba-laba guys? Aku tak nampak dia dekat mana. Semoga saja dia cepat datang. Kalau lambat datang, aku akan skip video ni. So biasanya nenek laba-laba ni dia akan pusing kawasan lorong bawah tanah ni agak lama guys, agak perlahan. Lama. Jadi kita kena bersabar sedikit. Jangan tergesa-gesa. Nanti kita sendiri yang akan ditangkap oleh nenek laba-laba. Mana guys? Okey, dia dah datang. Sangat mengerikan guys muka dia, korang tengok tu. Muka dia seramnya aku tengok. Seramnya, takutnya. Okey, dia dah jalan tegak. Bagus. Good Nek. Bagus Nek. Nek telah melakukan apa yang saya inginkan. Apa yang saya harapkan. Weh, apa ni? Toko besi ni halang aku jalan lah. Mantap guys, dapat satu lagi item shotgun. Alamak, tak jatuh lah dia pula. Okey, mantap. Kita ambil ragum pula. Nenek Granny dah datang. Sabar. Kita tunggu lama sikit. Kita tunggu lama sikit. Okey, mantap. Nenek Granny datang. Nenek Granny guys. Nenek Granny datang. Oh tidak.
Jangan nenek. Jangan nenek. Kita nyok kat sini dulu. Okay. Selamat. Selamat. Sebab aku nak turun balik kat kawasan kereta tu. Aku nak ambil apa ni? Tukar besi. Sabar. Kita tunggu nenek ni pergi dulu. Pergi jauh-jauh, main jauh-jauh. Okay guys. Nenek dah main jauh-jauh. Sekarang kita turun bawah balik. Sebelum tu kita ambil ni dulu. Untuk apa? Kita nak anu ni. Mantap. Sekarang ni kita ambil tukar besi pula. Okey, mantap. Kita dah dapat tukar besi. Nenek pasti akan segera datang. Okey. Lari. Letihnya aku lari untuk menjauhkan diri daripada nenek girl ni guys. Semua ni demi korang guys. Demi korang terhibur dengan gameplay aku pada video kali ni. Okey. Nampaknya dah semakin selamat. Nenek green pasti akan datang. Okey, mantap. Kita jauhkan diri sikit. Kita jaga jarak. Kita jaga jarak guys. Where are you? Sabar guys. Kita tunggu lama sikit supaya dia turun ke tingkat paling bawah. Jauh sikit lah bahasa mudahnya. Supaya dia jauh daripada aku. Sebab bila kita ketuk kayu ni berbunyi guys, dan dia akan datang. Tu yang aku nak dia pergi jauh sikit. Okey. Dia akan datang punya. Dia pasti akan segera datang. Oh, nenek sangat mengerikan. Tapi tidak akan dapat membuat saya takut. Takkan membuat saya takut untuk melarikan diri daripada rumah ni. Do you want to play hide and seek? Hehehe. Takutnya aku dengar dia terketawa. Ketawa dia sangat mengerikan lah. Okey, kita dapat bahagian shotgun guys. Mantap. Item yang sangat-sangat berguna. Kita taruh bawah. Mantap guys. Kita masuk sini dulu. Kita ambil minyak petrol. Kita buka je. Cepat buka pintu. Okey, sekarang kita akan turun bawah. Alamak. Sampai 2. Tak adil. Sampai 2 guys, dia taruh. Sampai 2. Ini tak adil. Guys. Dah hari yang keempat. Hari yang kelima adalah last day. Betul ke? Ke hari kelima tu yang kita akan dibunuh oleh nenek grey ni? Tak lah guys, aku pun tak tahu. Aku pun tak ingat lah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Nenek grey ni sungguh kejam. Nenek grey ni sangat kejam guys. Dia nak makan aku. Janganlah nenek grey ni. Santailah nenek grey ni. Santai. Aku dah dapat shotgun tadi. Aku dapat bahagian terakhir shotgun. Dan aku akan mudah untuk cari item. Mencari barang. Ya Allah.
Jauhkanlah aku daripada nenek granny tu. Okay, dia dah dekat. Dia dah dekat guys. Kita jangan tegak terus. Sebab jangan tegak terus ni kita akan sampai ke kereta guys. Tempat kereta. Okay, tadi aku dah menghasilkan bunyi dekat sana. Jadi selamat untuk kita pergi ke kereta. Mantap. Bersedialah nenek granny. Saya akan pium-pium nenek granny dengan shotgun saya. Nenek granny bersiap sedialah. Saya takkan bagi can kali ni. Santai Andre. Andre kena santai Andre. Kalau nanti Andre kalah sama nenek granny. Okay, aku dah nampak dia datang. Aku dah nampak. Kita lari dulu ke atas supaya menghemat waktu lah. Sabar. Mantap. 1 minit guys. 1 minit. 1 minute. Kita ambil ni minyak dulu. Letak ke bawah. Lepas tu kita ambil ni juga. Letak kat bawah. Lepas tu kita ambil shotgun. Kita isi peluru dulu. Okay, kita nak ambil screwdriver kat situ. Kita isi peluru lagi. Relax, peluru masih banyak. Relax guys, peluru masih banyak. Jangan takut. Okay, dah nak 1 minit guys. Dah nak 1 minit. Okay, letak sini dulu. Lepas tu kita buka ni. Alah, itu je yang kita dapat. Barang yang sangat tidak berguna bagi aku. Bukan sangat tidak berguna lah, tapi macam tak guna barang tu. Alamak, dia kejar aku lah pula. Dia kejar aku guys. Dia kejar aku. Tak apa, santai. Nenek granny dah dekat. Nenek granny semakin dekat. Dia cuba undur. Okay, selamat guys, selamat. Sekarang ni aku nak pergi ke ruang bawah tanah yang tak ada simen tu, yang macam longkang sikit tu. Mantap. Kita dah sampai ke tempat yang kita belum turun tadi. Untuk kita ambil barang kat situ. Korang nampak tu? Ada apa dekat dalam tu? Tapi nampaknya macam tak berguna lah barang tu. Oh, kita dah dapat kod. Kita dapat 1 kod guys. Kita tahu dulu shotgun. Kita ambil kod. Kita tengok apakah nenek granny datang. Kita nak pergi ambil tukar besi sebenarnya ni. Target akulah. Nak ambil tukar besi kat atas. Dia masih sangat dekat guys. Santai. Kita main game ni kita kena santai. Sebab aku masih rasa dia sangat dekat dengan aku. Okay, selamat. Relax. Kita nak pergi ambil peluru shotgun dulu. Kita ambil peluru shotgun. Kita isi peluru shotgun.
Want to play hide Okey, and mantap. seek? Berdebar jantung aku, guys. Berdebar jantung aku. Kita tengok. Dia pasti akan datang dalam jangka waktu yang terdekat. Oh. Aku hampir menamatkan game ni, guys. Sebab aku rasa semua benda aku dah masuk, semua tempat aku dah masuk. Jadi mungkin item itu dah hampir lengkap lah. Lari. Lari. Oh, tidak. Nenek, jangan makan saya, nenek. Saya tak bersalah. Okey. 1 minit. 1 minute. Okey, kita ambil tukar besi dulu. Kita ambil tukar besi. Kita turun bawah. Kita nak ambil tu pula, shotgun. Kita nak tembak dekat tu. Nak tengok ada apa kat atas sekali. Tingkat 3. Tingkat 3 tu ada apa. Santai. Nak naik ke tingkat 3. Nak tengok ada apa dekat bahagian laba-laba ni. Ni laba-laba yang bukan laba-laba berkepala nenek. Ni laba-laba sahaja. Okey. Oi. Tak kena. Apa? Okey, mantap. Makanan burung, guys. Kita dapat makanan burung. Belum 1 minit lagi. Kita masih sempat. Alamak. Allahu Akbar. Dah 1 minit. Dah 1 minit. Aku rasa macam belum 1 minit lagi. Alah, dah hari yang terakhir, guys. Aduh, sedihnya aku sebab ini adalah hari yang terakhir aku. Aku hampir saja memenangkan game ni. Kat mana nenek, guys? Tak apalah, dia tak ada pun. Kita naik je atas. Kita naik atas dulu. Play hide and seek. Kita nak ambil shotgun. Mantap. Santai. Mantap. Kita isi peluru shotgun dulu. Okey, mantap. 1 minit. Taruh shotgun kat sini dulu. Okey, kita ambil makanan burung. Okey, guys, santai. Ni nak ke mana? Silap jalan, guys. Sorry. Aku tersalah jalan. Patutnya aku kena masuk sini. Aku pergi masuk sana pulanya. 1 minit belum. Kunci apa ni? Aku tak tahulah, guys. Kita nak ambil tukar besi sekarang ni. Target aku. Nampaknya macam dah 1 minit. Ya, guys. Ni dah 1 minit ni. Dah 1 minit. Relax, santai. Santai. Kita jatuhkan barang dulu. Lepas tu sekarang ni kita tunggu ke bawah. Dia dah dekat. Dia tak apa, santai. Sudah selamat. Tak ada apa-apa dekat sini. See you.
Kita masuk dalam dulu. Mantap. Alah, kayu ni bukan aku nak cari. Aku nak cari barang lain. Kita tahu tukar besi sini dulu. Kita tunggu nenek Granny datang. Kita tunggu dia datang. Kita tunggu datang. Santai, santai. Santai guys, santai. Nenek Granny tengah marah sekarang ni. Jadi kita santai dululah. Tengok, wui, kuku dia panjang. Kuku dia panjang. Dah lama tak kutip kuku ni. Dah lama tak potong kuku. Dah kerjanya asyik ulang-alik je kan. Malah sempat nak ketik kuku. Nampaknya selamat. Dia datang. Dia datang guys. Sekarang kita akan ke atas. Kita akan menggunakan kod ni untuk membuka tu. Okey, mantap. Sekarang kita tunggu dulu. Kita tunggu nenek datang. Sekarang ni aku nak pergi ambil tukar besi depan ni. Okey, mantap, dia datang. Mantap, seperti yang kita jangkakan dia akan datang. Dan sekarang ni aku akan ambil tukul besi dulu guys. Barang item yang sangat penting untuk buka pintu depan tu. Okey, mantap. Okey, mantap guys. Kita hampir memenangkan Granny di hard mode. Kita hampirlah menang tapi belum menang lagi. Okey, dia dah dekat sana. Kita dah tengok tadi kan. Okey, sekarang ni apa je yang kita perlu potong? Betui. Okey, mantap. Sekarang ni kita perlukan kunci mangga. Kunci mangga dulu kita ambil. Ini dia kunci mangga Master Key. Okey, mantap. Kita ke sini dulu. Okey, mantap. Asyik mantap je. Kita kata cos. Asyik kata mantap je. Mantap kali lah guys. Aku hampir memenangkan Granny di hard mode. Sabar. Dia dah dekat ke atas sana. Jadi sekarang kita buka pintu. Padlock key. Masya Allah. Aku tersilap guys. Itu master key. Macam mana ni? Aduh, hai. Kat mana kita boleh dapatkan master padlock key? Aduh, hai. Tak apa, santai. Apa-apa pun santai. Oh ya, aku kena bawa screwdriver dan aku turun ke tempat ada nenek laba-laba. Baru aku ingat, bahagian situ ada satu tempat yang aku belum buka lagi menggunakan screwdriver. Sabar. Kita kena tenang, santai. Sebab ini adalah hari yang terakhir kita dapat memenangkan game ni. Sekejap. Dia datang situ. Okey. Sekarang ni kita akan ke sini pula. Sebelum tu kita potong dulu. Okey. Aman. Santai. Nenek pasti akan datang. Jadi kita tak nak ambil risiko sebab ini adalah nyawa aku yang terakhir guys. Lepas ni aku tak akan bangun lagi lah. Aku akan dihapok. Dia akan dipukul dengan nenek Granny. Kita jatuhkan tu dulu. Lepas tu kita akan turun ke
bilik bawah tanah guys. Bukan bilik bawah tanah, lorong bawah tanah yang ada nenek laba-laba. Nenek berkepala laba-laba. Laba-laba berkepala nenek. Silap cakap pula akunya. Silap guys. Dah pening dah kepala aku ni. Dah pusing lama sangat main Granny. Memikirkan cara untuk menang, memikirkan strategi untuk menang. Okey. Alamak, kenapa tak belok? Kenapa dia berhenti kat situ je? Alamak, aku harapkan dia belok. Okey, jarak segini dah cukup selamat guys. Kita akan dapat tangkap kita punya. Jadi kita perlu bersabar. Bersabarlah, jangan putus asa. Weh, dia dekat lagi lah guys. Dia dekat lagi. Kau nampak tu kaki dia dekat situ kat bulatan putih tu. Kita ngendap dia sikit. Kita hintai. Kenapa dia tak belok? Belok lah. Nenek lah nenek laba-laba berkepala nenek ni takkan pengsan kalau kena tembak dengan shotgun guys. Betul aku cakap. Aku dah pernah tembak dia pakai shotgun dekat episod sebelum ni. Aku main Granny chapter aku main Granny di normal mode ni. Dia tak pengsan guys. Okey, dia naik atas. Aman. Selamat guys. Ayolah, cepatlah. Okey. Kita dapatkan item yang sangat-sangat berguna. Sabar guys. Kita kena santai. Aku dengar tapak kaki dia semakin dekat dengan aku. Jantung aku semakin berdebar-debar ni. Yelah, mantap. Tinggal satu kesempatan saja untuk kau memenangkan game Granny ni. Mana dia ni? Mana dia guys? Mana dia laba-laba berkepala nenek ni? Kenapa dia tak datang-datang? Dia dah dekat. Lari. Dia semakin dekat. Dia semakin mendekat. Tapi dia telah terlambat kerana aku jauh lebih bijak daripada dia. Selamat guys. Selamat. Sabar. Granny pasti akan datang. Jadi kita bersabar sedikit. Aku fikir aku nak ambil shotgun. Alamak. Dia datang. Nenek, jangan tangkap saya nenek. Kat mana ya tepi shotgun aku? Aku tak melihat shotgun aku di mana-mana. Shotgun aku ada kat depan sana. Tapi aku masih belum boleh ambil shotgun aku lagi guys. Sebab aku dikejar-kejar dengan nenek Granny. Santai. Alamak, lambatlah kalau macam ni. Santai. Okey, mantap. Sekarang kita ambil player dulu. Naik ke atas. Kita kira waktu dulu. Kita akan naik ke
tingkat yang paling atas. Sebab kat situ aku nampak ada apa ya, spoket. Macam spoket lah macam tu. Dekat sini. Silap. Mantap. Mantap guys. Okay. Jangan jatuh. 1 minit. Nenek Granny pasti akan datang. Confirm. Sebab bila kita pegang anak patung Slendrina tu, Nenek Granny mata dia akan merah guys. Dia akan sangat marah bila kita pegang anak patung anak kesayangan dia. Cucu dia tak sayang, tapi anak dia sayang. I see you. Lari. Kau boleh lari laju sikit tak? Slendrina. Kita dah bagi anak patung tu kat Slendrina. Aku nampak ada asap-asap tu. Sebenarnya Slendrina muncul dekat situ guys. Ada Slendrina dekat situ sebenarnya. Sebab tu korang dengar ada bunyi musik sedih ni sebenarnya. Okay guys, nampaknya macam selamat. Tak ada apa-apa item ke kat sini? Tak ada lah guys. Sekejap. Aku akan fikir cara untuk dapatkan kunci yang warna hijau tu, untuk buka dekat apa? Dekat kandang anjing tu. Dekat mana aku boleh dapatkan kunci tu? Aku pun dah tak berapa nak ingat lah guys main game ni. Guys, nampaknya aku akan cuba keluar lalu pintu bawah tanah je lah. Sebab aku rasa aku dapat barang yang untuk keluar lalu pintu bawah tanah je. Tak salah lagi, memang betul. Okay, sabar. Kita tunggu dia jalan tegak. Kita tunggu dia jalan sampai betul-betul ujung. Lepas baru kita akan masuk guys. Hey, laba-laba berkepala nenek, ayo sini. Okay, lari. Lari guys, lari. Selamat guys. Selamat, kita dah selamat. Kita sudah selamat. Sekarang ni kita akan menghasilkan bunyi kat sini dulu. Okey, mantap. Lepas tu kita ke bilik sini. Kita nak ambil kayu dulu benda pertama. Okey. Nenek Granny sekarang ni jauh. Jadi kita selamat untuk masuk sini. Jap. Sabar. Okey, mantap. Kita dah jatuhkan benda tu kat situ. Lepas tu kita cari apa lagi guys? Kita cari kata yang warna hijau tu. Itulah barang yang kita perlukan. Okey, mantap. Sekarang kita akan ambil kata tu dulu. Kata. Kita menghasilkan bunyi terlebih dahulu. Ya, inilah salah satu strategi permainan untuk kita memenangkan game Granny guys. Game Granny, sebab game Granny ni sangat-sangat susah bagi akulah.
Mungkin korang ada yang dah lagi jauh, lagi pro daripada aku, yang bagi korang game ni sangat-sangat mudah. Okay, sabar. Kita perlu banyak bersabar untuk memenangkan game kau ini. Okay, dia dah dekat. Aku dengar suara dia dah dekat. Sekarang kita akan ke sini dulu. Kita jatuhkan benda ni kat sini, dalam sini. Kita jatuhkan benda ni kat dalam situ dulu. Lepas tu kita ambil kunci ni. Mantap guys. Kita dapat kunci satu ni. Aku silap jalan lah. Patutnya aku tak perlu lalu sini. Aku silap jalan. Jadi awalnya yang aku nak keluar lalu pintu utama, pintu depan, tapi aku terpaksa ubah plan. Aku kena lalu pintu bawah tanah guys. Pintu yang berada kat lorong bawah tanah tu. Sebab aku tak jumpa barang-barang untuk kita keluar lalu pintu utama, pintu depan, ataupun naik kereta. Jadi sekarang ni 3 item tu dah lengkap. Okay, let's go. Mantap. Nasib baik kita tak terkena dia punya pencepit tu, perangkap tikus nenek Granny. Alamak, tak lepas ke? Okey, mantap. 3 item kita telah pun jatuhkan ke sini. Sekarang ni kita perlu membawa satu-satu terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Dia sangat-sangat dekat dengan aku. Jangan makan saya. Saya tak sedap. Jangan makan saya tak sedap. Saya bukan makanan untuk dimakan. Saya cuma hanya ingin menyelamatkan diri saya dari nenek Granny dan laba-laba berkepala nenek. Itu saja. Tiada niat lain. Okey, kita akan ambil kunci dulu. Kita ambil kunci dulu. Duduk. Kaki aku dah kebas guys. Duduk lama main Granny ni demi menghiburkan korang semua. Jadi korang jangan lupa lah tekan like sikit, tekan button subscribe. Dia dekat depan aku punya. Dia naik atas. Mantap. Ini adalah kesempatan emas kita untuk buka kunci dulu. Lepas tu Aman. Dia kejar kita. Dia kejar kita ke? Tidak guys, dia tak mengejar kita. Okey. Mantap. Sekarang ni kita akan keluar menggunakan pintu bawah tanah. Mantap. Bye-bye nenek Granny dan laba-laba berkepala nenek. Saya pergi dulu ya. Saya bosan duduk rumah nenek Granny sebab nenek Granny sangat kejam. Dia tengok kita tu. Mana nenek Granny? Inilah dia ending daripada game Granny menggunakan keluar laluan bawah tanah guys. Lalu terowong bawah tanah. Ya ke? Tak penting lah tu. Janji kita menang.
Di video sebelum ni aku dah keluar lalu pintu utama. Jadi kalau korang nak tengok aku keluar lalu pintu utama, korang boleh cari je video pertama aku main game Granny ni. Korang scroll lah kat channel aku tu. Nanti akan jumpa lah. Walaupun aku tak dapat lari daripada rumah nenek Granny ni lalu pintu utama ataupun naik kereta, tapi aku dapat lari daripada rumah nenek Granny ni lalu turun bawah tanah guys, laluan bawah tanah di hard mode. Jadi sampai sini saja video aku pada kali. Sebelum tu macam biasa, korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin. Semoga video ni dapat menghibur korang semua. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.